Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu perkenalkan diri. Nama Cikgu Rokiah binti Putih. Hari ini kita bersama-sama melayari bagaimana menggapai bintang dalam SPM Bahasa Melayu 2025. Dipersilakan. Baiklah, Cikgu akan menyentuh bahagian sistem dan aplikasi bahasa. Sebagaimana kita maklum bahawa soalan satu ialah soalan morfologi. Okey. Jadi, kita baca sama-sama soalan yang disajikan dan kita lihat apakah kehendak soalan bagi soalan morfologi. Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 4 kata kerja terbitan. Kemudian, anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau kata nama khas. Baiklah, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja terbitan. Baiklah, kata kerja terbitan. Jadi, pertama kali kita mestilah faham apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja. Baiklah, kata kerja. Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan perbuatan atau keadaan yang dilakukan oleh sesuatu subjek, ya, iaitu perbuatan. Kata kerja merujuk kepada perbuatan. Seterusnya, kata terbitan. Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. Jadi, pada peringkat awal, kita haruslah mengenal pasti kata kerja. Kemudian, kita kena pasti pula kata kerja yang mengalami pengimbuhan. Contohnya, kita ada 4 jenis pengimbuhan, iaitu yang pertama, imbuhan awalan, imbuhan sisipan, imbuhan akhiran dan imbuhan apitan. Jadi, apa-apa sahaja kata kerja apabila mengalami proses pengimbuhan bermaksud perkataan itu dikenali sebagai kata kerja terbitan. Sebagai contoh, perkataan lari merupakan kata kerja. Apabila menerima imbuhan awalan bermaksud perkataan kata kerja lari menjadi kata terbitan. Begitu juga dengan satu lagi contoh, imbuhan apitan apabila menerima imbuhan di hadapan dan di belakang akan dikenali sebagai kata kerja terbitan. Lebih terperinci, kita kenali sebagai kata kerja terbitan apitan. Baiklah, berdasarkan teks tadi, kita cari di manakah terletaknya kata kerja terbitan. Baiklah, cikgu akan baca dan mohon semak bersama-sama cikgu. Program perjalanan ke arah kelestarian telah memberi peluang kepada petugas media untuk mendekati kehidupan pekerja ladang dalam mengoperasikan jentera moden bagi memudahkan kerja menuai tandan kelapa sawit sebelum dihantar ke kilang berdekatan. Baiklah, pada ayat yang pertama, kita dapat kesan terdapat beberapa kata kerja yang menerima imbuhan sebagai
Contohnya, memberi. Beri ialah kata kerja. Menerima imbuhan awalan. Seterusnya, perkataan menuai. Ya, menuai. Ya. Menuai, tuai, imbuhan awalan. Jadi, ini merupakan kata kerja terbitan. Seterusnya, ada lagi, memang banyak. Okey, hantar. Hantar ialah kata kerja menerima imbuhan awalan di. Maka wujudlah kata kerja terbitan. Seterusnya, kita lihat untuk ayat yang seterusnya. Mengangkat setandan kelapa sawit yang beratnya sekitar 20 hingga 24 kilogram memang mudah bagi mereka yang mahir, tetapi bukan untuk petugas media yang hanya sekali dalam seumur hidup menjejak kaki ke ladang. Jadi, bagi ayat ini, kata kerja terbitan yang jelas ialah di sini. Okey. Angkat. Angkat ialah kata kerja. Men ialah imbuhan. Jadi, di sini dianggap sebagai kata kerja terbitan. Kata kerja terbitan. Seterusnya, cikgu akan baca ayat yang seterusnya. Ramai yang agak skeptikal dengan pekerjaan buruh di ladang. Tetapi, kerjaya murni ini dianggap sebagai lubuk emas bagi pekerja asing kerana mampu menjana pendapatan ringgit Malaysia 3,000 sebulan. Baiklah, di sini kita nampak lagi satu kata kerja. Okey, kata kerja yang menerima imbuhan awalan men. Jadi, mungkin ada lagi yang terselindung. Terlalu banyak ya, lebih daripada 4. Jadi, pelajar haruslah pilih 4 kata kerja terbitan, kemudian bina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih. Jadi, pilihlah perkataan yang paling mudah untuk membina ayat. Baiklah, ini ialah merupakan format untuk menulis jawapan. Pertama kali, tulislah kata kerja terbitan. Okay, apabila berjaya mengeluarkan kata kerja terbitan, markahnya ialah 1 markah. Okay, kita haruslah membina ayat yang gramatis untuk menggambarkan bahawa kita faham maksud perkataan yang diuji. Okay, contohnya, perkataan yang diuji ialah memberi. Guru sentiasa memberi nasihat dan dorongan kepada murid-muridnya untuk berjaya dalam pelajaran. Jadi, murid-murid haruslah sentiasa peka dengan tanda baca huruf kecil dan huruf besar. Kerana sekiranya tanda baca ataupun huruf kecil, huruf besar dan lain-lain hukum tata bahasa salah, maka markah bahasa akan ditolak. Seterusnya kita lihat perkataan yang kedua yang diuji iaitu menuai. Okay, menuai. Okay, menuai betul dapat 1 markah. Seterusnya perlu membina ayat supaya menggambarkan bahawa kita faham apakah maksud menuai. Nenek masih menggunakan sabit untuk menuai padi di sawah. Menuai membawa maksud memotong. Ya, memotong. Jadi, ayat betul 1 markah. Okey, yang tadi pun cikgu write juga 1 markah. Maka 1 set kita akan dapat 2 markah. Okey, ayat yang ketiga merujuk kepada perkataan yang diuji iaitu dihantar. Okey, dihantar betul 1 markah ya. Menempati kehendak soalan iaitu kata kerja terbitan. Contoh ayat. Pelajar cemerlang itu dihantar ke luar negara untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kedoktoran. Jadi ayat tersebut sangat jelas.
Ya, mudah saja untuk dapat markah ya, dapat 1 markah. Seterusnya bagi perkataan mengangkat, ya, mengangkat kata dasar angkat. Okey, betul 1 markah. Ayat, guru sentiasa memberi nasihat dan dorongan kepada murid-muridnya untuk berjaya dalam pelajaran. Okey, di sini ada sedikit pemurnian ejaan. Ya, dan cikgu rasakan perlu dimurnikan sebab di sini menunjukkan contoh ayat yang tidak diuji perkataan sebenar mengangkat. Jadi cikgu cuba sengajakan tunjuk contoh yang salah supaya murid-murid PK ayat yang dibina mestilah ada perkataan mengangkat. Jadi di sini tidak ada perkataan mengangkat. Ya, jadi perkataan ayat ni salah. Ya, salah. Mungkin berlaku kesilapan untuk membina ayat dalam kealpaan. Jadi markah di sini, okey, kita boleh lihat 1 betul, okey, 1 set betul, 2, 4, 6 dan 7 sahaja. Jadi soalan 1 sekadar 7 markah. Okey, selesailah bahagian 1 iaitu soalan morfologi. Cikgu berharap bahagian ini dapat membantu murid-murid untuk mendalami secara lebih mendalam tentang morfologi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Memperkenalkan, nama cikgu ialah Cikgu Rokiah binti Putih. Hari ini, kita akan bersama-sama melayari menggapai bintang untuk Bahasa Melayu SPM. Baiklah, pada hari ini, cikgu akan memberi pendedahan bagaimana untuk menjawab soalan bagi bahagian sistem dan aplikasi bahasa. Okey, jadi sekarang ialah soalan 2. Soalan 2 merupakan soalan sintaksis. Ya, soalan sintaksis. Baiklah, sama-sama kita membaca arahan dan teliti apakah kehendak soalan. Baca petikan di bawah dengan teliti, nyatakan jenis ayat yang bergaris sama ada ayat penyata, ayat seruan, ayat tanya atau ayat perintah. Anda perlu menyalin ayat itu semula. Jadi, langkah pertama, baca dialog yang diberi dengan terperinci, kemudian kenal pasti jenis ayat yang bergaris. Sebelum itu, cikgu akan memberi panduan jenis-jenis ayat. Yang pertama ialah ayat penyata. Okay. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Okay. Menyatakan sesuatu keperihalan. Seterusnya ialah ayat tanya. Ayat tanya digunakan dengan tujuan menanyakan sesuatu. Jadi bahagian ayat tanya sangat mudah untuk kita mengenal pasti status ayat tersebut kerana ada tanda tanya. Ya, tanda tanya. Jadi sangat jelas dan mudah. Jadi murid-murid sekolah bahagian ini dengan sebaik mungkin sebab ada panduan iaitu tanda bacaan, tanda tanya. Baiklah. Yang ketiga ialah ayat seruan. Ya, ayat seruan juga terdapat tanda baca, iaitu tanda seru. Jadi sangat memudahkan untuk mengesan jenis ayat seruan. Jadi ayat seruan digunakan untuk melahirkan sesuatu perasaan. Okay, marah, terkejut dan sebagainya. Dan sangat mudah kerana ada tanda baca seruan, ya, tanda seru. Yang terakhir ialah jenis ayat perintah. Baiklah, jenis ayat perintah diucapkan, ya, diucapkan untuk menimbulkan sesuatu tindakan, iaitu dalam bentuk memberi perintahlah ataupun arahan. Baiklah, kita kaji jenis ayat yang bergaris tadi.
Okey, normala. Okey, di sini ada watak normala dan kerani. Ya. Ada dua watak iaitu watak normala dan watak kerani. Selamat pagi. Bolehkah saya berjumpa dengan pengetua? Bolehkah? Jadi merujuk pada pertanyaan. Dan ada tanda baca, tanda soal. Bermaksud dengan mudah ini ialah ayat tanya. Ya, ayat tanya. Baiklah. Seterusnya kita lihat ayat yang bergaris bagi dialog normala. Okey, sebelum tu kita baca dulu apa yang diucapkan oleh kerani. Selamat pagi. Boleh saya tahu nama puan siapa? Okey. Normala bercakap, saya Normala, ibu kepada Normadiah. Anak saya belajar di tingkatan 1 sekolah ini. Okey, jadi ayat tersebut dalam konsep menyatakan sesuatu, iaitu menyatakan bahawa anaknya belajar di tingkatan 1 di sekolah ini. Dalam situasi ayat ini menunjukkan penyataan, maka dikenali sebagai ayat penyata. Baik. Jadi ini yang pertama, cikgu tulis ya. Di yang kedua. Dialog yang seterusnya. Okey, kerani. Boleh saya tahu apa tujuan puan untuk berjumpa pengetua? Maka dijawab oleh Normala. Sebenarnya, minggu hadapan saya sekeluarga akan mengerjakan umrah. Jadi ayat yang bergaris menunjukkan sesuatu, menyatakan keperihalan. Jadi kita kena pasti sebagai ayat penyata. Ya, ayat penyata. Okey, seterusnya. Oleh itu, anak saya akan turut serta. Jadi, saya ingin maklumkan terus perkara ini kepada pengetua kerana anak saya tidak akan hadir ke sekolah selama 2 minggu. Jadi, penyataan seterusnya masih ada. Hanya yang digariskan yang pertama sahaja ya. Baiklah, kita lihat dialog kerani pula. Oh, begitu rupanya. Yang menyatakan perasaan. Okey, ada tanda seruan ataupun seru. Saya fikir ada apa-apa isu disiplin. Risau juga saya tadi. Jadi, apabila ada tanda seru, bermaksud ini ialah ayat seruan. Ayat seruan. Baiklah. Seterusnya. Normala. Usahlah risau. Okey? Usahlah risau. Usahlah. Okey? Kata kunci pada perkataan usahlah risau. Jadi dalam mood apa? Dalam mood perintah. Ayat perintah sebab mengarahkan usahlah risau. Jangan risau. Jadi ini merupakan ayat perintah ya. Ayat perintah. Usahlah risau. Saya bukanlah waris yang akan serang pihak sekolah secara membabi buta. Kerani, puan, silakan duduk dahulu. Okay, jadi, kerani meminta, mengarahkan duduk. Jadi, ayat ini menjurus kepada sesuatu arahan ataupun perintah. Maka, dikenali sebagai ayat perintah. Okey. Puan, silakan duduk dahulu. Saya akan maklumkan kepada pengetua tentang kehadiran puan. Normala, baiklah. Terima kasih. Okey, jadi kita telah mengenal pasti ada berapa ayat di sini? Okey, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi ada 6 ya. Okey, yang ni format. Format cara untuk kita menulis jawapan dalam kertas yang diberikan, iaitu kertas jawapan. Ya. Okey, kita perlu salin semula ya. Murid-murid perlu salin semula ayat dan menyatakan jenis ayat.
ayat yang disalin mestilah berturutan berdasarkan petikan yang diberikan. Jadi, inilah sahaja bahagian sintaksis iaitu soalan nombor 2 bagi arahan soalan mengenal pasti jenis-jenis ayat. Maka, di sini sahaja bahagian untuk mengenal pasti ayat yang disampaikan oleh cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam ruangan Menggapai Bintang SPM 2025 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Kertas 2. Memperkenalkan nama cikgu ialah Cikgu Rokiah binti Putih. Baiklah, hari ini cikgu akan menyentuh bahagian sistem dan aplikasi bahasa. Bahagian penyuntingan. Baiklah, bahagian penyuntingan merupakan bahagian soalan nombor 3 ya, dalam kertas 2. Apabila anda mendapat soalan penyuntingan, baca dengan teliti. Ya. Baca keseluruhan petikan dengan teliti, kemudian fahami konteks ayat tersebut. Seterusnya, mengenal pasti kesalahan bahasa. Jadi, apabila calon SPM ataupun murid-murid membaca petikan penyuntingan, haruslah teliti satu persatu perkataan yang ditulis kerana bahagian ini memerlukan analisis, ya, analisis secara terperinci. Baiklah, yang pertama kita perlu mengesan kesalahan tata bahasa, contohnya dari struktur ayat yang salah. Baiklah, bahagian yang kedua ialah mengesan kesalahan istilah, iaitu kesalahan dalam penggunaan kata ya, dan frasa. Seterusnya, kesalahan imbuhan, iaitu penggunaan imbuhan yang tidak tepat. Jadi, menyalahi maksud perkataan dalam ayat yang ingin disampaikan. Yang terakhir ialah kesalahan ejaan. Perlu berhati-hati dalam pembacaan. Sekiranya kita membaca dengan laju, kemungkinan besar kita tidak akan terperasan bahawa terdapat perkataan yang dieja salah. Jadi di sini kata yang tidak ditulis dengan betul. Ya. Baiklah, seterusnya kita melihat soalan penyuntingan, iaitu soalan nombor 3 bagi Bahasa Melayu Kertas 2. Arahan, bahan-bahan di bawah mengandungi pelbagai kesalahan bahasa. Kenal pasti, senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan tersebut. Anda perlu menulis kesalahan-kesalahan yang dikenal pasti dan membuat pembetulannya. Jadi bermaksud bahagian yang salah tu satu bahagian dan di sebelah kanan ialah pembetulan. Anda tidak perlu menyalin bahan-bahan tersebut. Bermaksud bahan petikan tak perlu salin, hanya salin bahagian perkataan yang dikenal pasti salah dan pembetulannya sahaja. Baiklah, kita lihat bahan 1. Lihat dan baca. Okay, tajuknya ialah menghargai masa. Okay, walaupun tajuk, kita perlu menganalisis juga. Kadang-kadang ada kesalahan bahasa di bahagian tajuk. Baiklah. Orang yang menghargai masa tidak akan membiarkan berlalunya masa tanpa sebarang kerja yang berfaedah. Okay, sekali dengar macam sedap je, tetapi ada terselit kesalahan bahasa, iaitu bagi perkataan berlalunya masa. Ada pembalikan hukum di M-nya di sini. Berlalunya masa. Yang betul ialah masa berlalu. Masa
berlalu. Baiklah. Bagi ayat yang pertama juga, terdapat satu lagi kesalahan, iaitu kesalahan istilah. Di mana ya? Di sini. Okey, sebarang. Sebarang sepatutnya kita tukar. Tak sesuai ya, istilah ni tak sesuai. Sepatutnya yang lebih gramatis ialah apa. Ya, jadi ayat yang pertama telah digramatiskan. Orang yang menghargai masa tidak akan membiarkan masa berlalu tanpa apa-apa kerja yang berfaedah. Baiklah, kita terus lihat ayat yang kedua. Pada masa kini, dengan adanya teknologi canggih menyebab perhubungan menjadi semakin rapat dan banyak keputusan dilaksanakan dalam masa yang singkat. Baiklah, kita teliti di manakah kesalahan bahasa. Yang pertama, ya di sini nah. Kini. Pada masa kini. Perkataan kini salah, iaitu kesalahan istilah. Sepatutnya ini. Hal ini dikatakan demikian kerana kini, cikgu buat sedikit nota ya. Kini. Maksud kini ialah pada masa ini. Jadi, apabila kita guna kini, berlaku konsep kelewahan bahasa. Kelewahan bagi perkataan kini. Pada masa, kalau kita guna kini akan jadi pada masa ini. Jadi kalau nak guna kini, kita guna kini sahaja. Kalau nak guna pada masa, yang sesuai ialah perkataan ini. Jadi sebenarnya ramai sahaja pelajar ataupun calon peperiksaan tersilap untuk menulis konsep pada masa ini. Lalu tulis pada masa kini. Jadi lebih berhati-hati. Baiklah, kita lihat lagi di mana berlaku kesalahan bahasa. Ya, di sini. Menyebabkan. Jadi, kesalahan imbuhan. Tidak ada imbuhan kat sini. Menyebabkan. Kita tambah. Menyebabkan. Menyebabkan. Dia main lip-lap pula. Tapi tak apa, kita teruskan. Baiklah. Ayat seterusnya. Tidak bertindak segera atau melengahkan keputusan akan menyebabkan hilangnya peluang keemasan. Baiklah, di situ tidak ada kesalahan. Setiap orang diberi masa yang sama banyak. Ayat yang ringkas tetapi terselit kesalahan bahasa. Ya, di mana terselit kesalahan bahasa? Okey, kita lihat. Setiap orang diberi masa. Bukan diberi masa. Okey, yang paling gramatis, yang paling gramatis ialah setiap orang mempunyai masa yang sama banyak. Ya, mempunyai. Baiklah, ayat yang terakhir. Terpulanglah kepada setiap individu untuk merancangkan masanya dengan bijak. Ada tak kesalahan bahasa? Ya, ada. Iaitu bagi perkataan merancangkan. Ya, dibuang imbuhankan. Tak perlu imbuhankan. Merancang masanya dengan bijak. Jadi, berapakah jumlah perkataan yang kita perlu kenal pasti kesalahan bahasa? Kita lihat pada markah. Kalau 6 markah bermaksud 6 kesalahan. Ya, ada 6 ya. Okey, seterusnya kita lihat bahan yang kedua. Okey, sebelum tu, kita lihat dulu panduan cara menjawab soalan bagi bahagian penyuntingan.
Okey, ini adalah contoh yang terbaik, iaitu bahagian salah di sebelah kiri cikgu, kiri tangan cikgu, dan betul di sebelah kanan tangan cikgu. Tengok macam inilah. Salah dan betul. Jangan sesekali tulis yang betul sahaja, maka tidak ada perkataan yang diuji. Jadi format yang betul begini. Perkataan salah dan perkataan yang diperbetul. Ya. Jadi tulislah nombor mengikut keperluan markah. Baiklah, kita lihat bahagian bahan 2. Tajuknya ialah ketekunan membawa kejayaan. Ketekunan bererti memberi tumpuan kepada sesuatu kerja sehingga selesai dan sempurna hingga membawa kejayaan serta kecemerlangan. Jadi, pada bahagian ayat 1, di manakah kesalahan bahasa? Ya, dah jumpa ya? Baiklah, di sini. Kan? Betul tak di sini? Memberi sepatutnya ada imbuhan akhiran. Jadi sebenarnya ini imbuhan apa? Apitan lah, ada di depan dan di belakang. Ketekunan bererti memberikan tumpuan kepada sesuatu kerja. Ya, dan ayat seterusnya lah. Baik, kita lihat ayat yang kedua. Apabila kita sebut ketekunan. Apabila kita sebut. Nampak macam tak gramatis kan? Tidak gramatis. Jadi, sebut tu. Perkataan sebut perlu dimurnikan. Jadi, apa yang kita perlu murnikan? Ya, kita letak imbuhan. Menyebut. Ya, menyebut. Apabila kita menyebut. Ya, menyebut. Apabila kita menyebut ketekunan yang tergambar dalam ingatan kita adalah seekor semut. Ya, adalah yang sering diuji. Adalah merupakan kata pemeri yang selalu diuji bagi bahagian penyuntingan. Bagaimana kita nak kena pasti? Ialah atau adalah? Kalau adalah, di belakangnya ialah kata sendi nama atau kata adjektif. Jadi seekor semut bukanlah kata sendi nama atau adjektif. Ini ialah kata nama am. Jadi sepatutnya ialah. Okey? Baiklah. Biasanya sang semut akan memikul benda-benda yang berkali-kali lebih berat daripada dirinya. Istimewa semut ni. Berkali-kali ni. Salah sebenarnya. Okey? Biasanya sang semut akan memikul benda-benda yang apa? Yang jauh. Yang jauh lebih berat daripada dirinya. Jadi, ini merupakan kesalahan istilah. Okey, yang sesuai ialah jauh. Jauh lebih berat daripada dirinya. Kita bayangkan berat. Padahal semut tu kecil sahaja. Ayat yang terakhir. Namun begitu, kegigihan, kesabaran dan kekuatan hatinya tidak akan goyang. Tidak akan goyang. Sehingga selesai kerja atau matlamatnya tercapai. Ya, kat sini kita rasa ada satu bunyi yang tidak menyenangkan kan? Tidak akan goyang. Hatinya tidak akan goyang. Jadi bahasa Melayu standard, hati tidak akan goyang, tak gramatis. Kalau sastra bolehlah kan? Goyang. Sepatutnya kesalahan apa? Kesalahan istilah. Jadi di sini kita perlu tukar dengan perkataan baharu, iaitu tidak akan goyah. Ya, goyah. Goyah. Sehingga selesai kerja. Selesai kerja. Betul ke selesai kerja? Ya, kerja selesai. Okey. Hukum DM di sini. Kerja selesai. Baiklah, kerja selesai.
Jadi jumlah yang perlu kita keluarkan berapa? Kita lihat jumlah markah. Jadi kalau kita jumpa ataupun mengesan kesalahan bahasa lebih daripada 5, pilihlah perkataan yang betul-betul kita yakin. Okey, ini ialah panduan cara menulis jawapan dengan tepat dan jelas. Iaitu sebelah kiri salah, sebelah kanan betul. Okey, ini bahagian yang kita bincangkan. Tadi kita jumpa 6. Okey, yang perlu dikeluarkan hanyalah 5. Seandainya calon bagi lebih, dia bagi 6, bagi 7. Pemeriksa akan semak sehingga 5 saja. Sehingga 5 saja bertepatan dengan jumlah markah yang diperuntukkan. Baiklah, di sini saja bahagian cikgu iaitu penyuntingan soalan nombor 3. Jumpa lagi untuk bahagian lain dalam sistem dan aplikasi bahasa.